Okey, jadi sambung discussion untuk pengembangan yang ni, yang bahagian soalan muka surat 1 atas sebelah kanan tu. 5A tolak bracket 2 tolak 3A. So yang ni kita kena buka negatif ni. Dia kena darab dengan semua yang dekat dalam bracket tu. Negatif symbol. Okay. So, 5A salin, negatif darab 2, negatif 2, negatif darab negatif 3 dapat positif. Negatif, negatif, positif. Then this one sama A dengan A, combine jadi 8A. Okay, tolak 2. This one, buka bracket, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. So, kena tahu lah yang ni. Then, X tolak X, dia cancel, tinggal negatif Y je. Lepas tu yang ni, 3 darab A, 3A, positif, negatif, dari negatif, 3 darab B, 3B. Then combine A tambah 3A. Bila dia tak ada apa-apa kat depan, maksudnya dia 1. So 1 tambah 3, 4. 4A, tolak 3B. And then this one buka bracket A darab A, A kuasa 2, A darab negatif 3, negatif 3A tambah A. Negatif 3 tambah A, maksudnya negatif 3A tambah 1A jadi negatif 2A. Okay, so A kuasa 2 tolak 2A. Kuasa 2 dengan A tak boleh tambah sebab dia different entity, different things, different gang. Okay, and then next, P bracket 7 tolak Q, P darab 7, 7P, P darab negatif Q, so negatif PQ. Tambah PQ, so negatif, positif, cancel. Hilang. Dia macam negatif 1, tambah 1 jadi kosong. Okay, jawapan dia 7P. Then A darab A tambah B, so A kuasa 2. A darab A kuasa 2, A darab B, AB, tolak A kuasa 2, ni cancel, cancel, cancel. AB jawapan dia.